Halo, Hafiz Zikri. Assalamualaikum. Hai. Hai Nasuha. Hai Alip. Hai Diba Eza. Hai Jiman. Hai. Okay. Amy. Hai Amy. Halo. Hai Isha. Ada form 1 sampai form 5 ke dalam ni? Kalau ada form 1 sampai form 5 dalam ni, jom kita study jap. Nak tak cempaka? Okay, kalau nak study, boleh stay kat dalam ni. Okay, kita ada Ija, kita ada Syakir. Alright, so jadi saya baru balik sebenarnya daripada jalan-jalan. Lepas tu saya rasa macam nak join. Rasa saya nak mengajar sebelum saya nak tidur. Okay. Hai. Assalamualaikum. Okay, yang ada tu. Okay, kalau yang ada tu boleh tak saya dapatkan hi sikit. Okay. Alright, kita ada siapa dekat ni? Kita ada Ija, kita ada meja kopi, kita ada Fia. Saya rasa kan kita boleh start sekarang kot kan. Hai Ekal. Siapa Ekal ni? Hai Adriana. You guys ni form berapa ni? Saya takkan buat darjah 5, darjah 6 tau. Sebab saya tak rasa ada darjah 5, darjah 6 dalam ni. Betul tak Ekal? Kan? Okay, so rasanya kita dah boleh start kot. Okay, 28. Adriana 28? Siapa Adriana ni? Saya macam kenal lah Adriana ni. Okay, awak kawan saya ke? Kalau awak 28... Okay, so rasanya kita nak chill-chill je. Kalau korang layan je lah. Okay, so saya tak dapat tidur. Bukan tak dapat tidur. Saya baru balik daripada somewhere. So, I rasa macam nak buat mat sikit. Okay, so jom Adriana, jom Ekal, kita buat mat sikit nak? Kita buat mat sikit je. Okay, alright, so sekarang ni kan Syed Amir, kita ada siapa gitu? Kita ada pusat tuition intelek, kita ada Syed Amir, kita ada Amirul Ashraf. So jom layankan sikit. Okay, so kalau you guys ada dalam ni ada form 1 ataupun form 5, so form 1 sampai form 5, this is gonna be beneficial for you lah. Because apa? Because this one dia adalah basic daripada form 1 sampai form 5. Awak form 4 meja kopi? Really? So kalau form 4 so kita nak sekejap je ni. Kita nak sekejap je. Okay? Sebab apa? Sebab right now saya nak buat soalan persamaan serentak. Okay? So jom saya bagi soalan dia terus. So soalan dia kat sini adalah macam nak letak X tolak Y sama dengan 1. Kita start dengan yang simple dulu. 3X tambahkan dengan Y sama dengan 11. Okay. Ada lagi ke form 1 sampai form 5 dalam ni? Okay. Kalau you adalah form 1 sampai form 5, okay, please stay sebab benda ni adalah basic. Kalau awak ada sekolah esok dan awak kena tidur, mak awak dah suruh tidur, awak kena tidur tau. Jangan lawan cakap mak. Boleh? Okay, so jom kita start kat sini. Okay, so ini kan kita panggil apa tau Cai? Kita ada form 1 kat ni. Kini kita panggil apa tau Cai? This one kita panggil sebagai persamaan serentak dalam dua pemboleh ubah. Okay, awak nampak ni kan? Saya sebut panjang, betul tak? Persamaan serentak dalam dua pemboleh ubah. Jangan kita kira sekejap. Persamaan serentak dalam dua pemboleh ubah. 6. Panjang. Kalau sebut perasa macam bingit kan. Sebenarnya, okay, mari kita ingat balik. Okay, persamaan serentak tu benda. Okay. First of all, you tengok dulu you punya persamaan ni. Cuba Chai dan kawan-kawan tengok. X ni kita ada kuasa 1. Y ni kuasa 1, betul? So, kalau dia adalah kuasa 1... Okay, so kita tengok yang 3X ni pula kuasa 1, Y pun kuasa 1 juga. Okay, so jadi persamaan serentak, okay, dalam dua pemboleh ubah, okay, dia punya kuasa tu kena 1 je. Okay, kalau dia kuasa 2 dah bukan persamaan serentak dah, dia bukan persamaan, dia bukan persamaan linear dah, dia dah jadi persamaan kuadratik. Okay, so ini kita panggil sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, so you guys with me? Boleh kita sambung? By the way, dalam ni semuanya form 1 sampai form 5 ke? Boleh tak saya nak tahu jap dekat chat? Korang ni umur berapa? Kang tiba-tiba ada mak orang pula dalam ni kan? Okay, korang form berapa ni? Korang umur berapa ni yang tengah dengar ni? Kita malam-malam ni kita nak layan mat sikit. Kita nak layan mat sekejap. Sekejap je. Okay? Alright, so kalau soalan macam ni kan,
Oi, 35, 25, 30, 24. Jom, boleh, tak ada masalah. Okay? So this one adalah the thing yang you belajar time you form 1 sampai form 5 tau. Okay? Form 1 tengok ni sebab Max kurang faham, dia cakap explain. Jom, let's go. Okay? Siapa-siapa pun, umur berapa pun boleh join. Usually kan dia akan sebut, dia akan bagi satu ayat je. Dia akan kata selesaikan. Or siapa yang belajar dalam bahasa Inggeris, dia akan cakap apa tahu? Dia akan cakap solve. Okay? Dia akan cakap solve. Okay guys, bila awak nampak perkataan selesaikan, kalau awak nampak perkataan solve, maksudnya apa? Simple je. Maksudnya dia nak X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Kalau dalam soalan awak tu, tengok untuk ajar anak. Okay, jom. Okay guys, kalau contohlah dalam soalan ni dia bagi awak PQ, maksudnya dia suruh awak cari P, dia suruh awak cari Q. Kalau ada MN, dia suruh awak cari M sama dengan berapa, N sama dengan berapa. Itu je, okay. So sekarang ni kita ada dua persamaan serentak ni, persamaan linear serentak ni. Kita ada dua persamaan linear ni. Macam mana kita nak cari X, macam mana kita nak cari Y. Okay, ada dua cara sebenarnya kalau kita nak selesaikan. Pertama, nama dia adalah penghapusan, hapus ataupun eliminate. Satu lagi cara adalah kita panggil sebagai cara ganti ataupun substitution. So antara dua you guys actually kena mahir dua-dua ni tahu, hapus dengan ganti. Tapi mana satu yang lebih senang sebenarnya guys? Saya nak tanya semua orang dalam ni. Kalau lah dalam ni ada form 1 sampai form 5 kan. You guys lagi suka guna kaedah hapus ataupun you guys lagi suka kaedah ganti? Cuba tuliskan dekat chat. Hapus ataupun ganti. Hapus tu yang jadikan kosong. Okay, ada yang kata suka substitution, ada yang suka elimination. Okay, so jadi elimination senang. Okay, sebenarnya macam ni. Dua-dua awak kena mahirkan. Tapi kalau saya kan, kalau soalan tu tak minta kaedah spesifik, saya lebih suka kalau student saya guna kaedah hapus. Sebab hapus senang, dia tak payah nak buat persamaan ketiga, keempat. Tak payah. Okay, form 1 umur 40. Alamak, form 1 umur 40 macam ni kita ada imposter dalam ni. Okay. Oh, by the way guys, like saya tu boleh tak? Saya nak dapat 10k. Okay, jom kita start. Okay, sekarang ni saya nak beritahu you guys, kita nak guna kaedah hapus tau. Okay, saya tak sentuh ganti, saya nak sentuh hapus, boleh? Okay, so jadi semua orang ini maths form berapa? This one adalah maths form 1, tapi you akan guna sampai you form 5. Okay, so kalau awak form 1 sampai form 5 ataupun awak university, I'm not sure university sebab saya tak ambil degree in maths, so saya tak tahu guna lagi ke tak. Okay, saya suka advance sikit, saya suka buat sub. Dia mencabar best kan Zati kan. Tapi untuk kalau lah dalam ni adik-adik form 1 sampai form 5, kita guna kaedah hapus lah Saya guna sampai pre-U ni kak. Nampak tak ada abang awak kat sini cakap guna sampai pre-U, sampai university. Okay, so jom kita start. Okay, bagi tahu saya, awak nak cari X dulu ke awak nak cari Y dulu? Jom guys, awak nak cari X dulu ke awak nak cari Y dulu? Boleh pilih guys. Awak nak cari X dulu ke nak cari Y dulu? Dia sebenarnya tak wajib cari X dulu. Kan awak baca ABC kan, cucu X datang dulu baru Y. Betul, tapi sebenarnya tak kisah awak nak buang X dulu ke, nak buang Y dulu ke, mana satu pun boleh. Okay, alright, so now kita tengok dekat sini kan, kita ada X, kita ada Y kan. Okay, kalaulah saya, okay, saya akan pilih, saya akan hapuskan yang senang, nombor dia senang. Apa maksud saya nombor dia senang guys? Macam ni. Tengok Okay, X ni ada nombor tak kat depan dia guys? Okay, saya nak tanya semua orang. X tu ada tak nombor dia kat depan? Ada nombor tak kat depan? Ada tak AMR? Ada nombor tak? Tak ada. Okay, ada yang kata ada yang kata tak ada. Guys, kalau depan tu tak ada nombor, sebenarnya ada satu kat depan. 1.x1. Ni pun ada satu. Okay, ini pun ada satu kat depan. Okay, alright. Okay, sekarang ni saya nak ajar awak macam mana nak pilih, kalau awak nak hapuskan kan, macam mana nak pilih huruf yang senang. Pilih huruf yang nombor dia sama. Cuba awak tengok dekat situ, X kan, unknown X tu, dia 1, 3. Nombor dia tak sama. Cuba tengok Y, 1, 1. So, jadi kalau nombor dia sama, kita pilih yang tu. Kita hapuskan yang tu. Boleh? Okay. So right now, saya nak semua orang fokus. Kita nak hapuskan Y. Okay. Kita nak hapuskan Y. Okay. Miss, minggu ni saya last tuition. Siapa pula ni? Adam ni. Okay. So sekarang ni, guys. Jom kita tengok Okay. Kita nak hapuskan Y tu. Okay. Macam mana kita nak hapuskan Y? Okay. You guys kena ingat.
Kalau bila saya cakap hapuskan Y, maksudnya nak jadikan Y tu sama dengan kosong. Okay, kita nak jadikan Y tu sama dengan kosong. Ingat hapus maksudnya jadikan Y tu sama dengan kosong. So are you guys still with me? Okay, boleh kita sambung? Boleh Okay, kita nak hapuskan Y, maksudnya jadikan dia kosong. Okay, macam mana nak jadikan dia kosong? Okay, cara dia adalah dekat depan ni awak kena tentukan sama ada nak letak tolak ataupun awak nak letak tambah. Okay, saya ulang lagi sekali, awak kena tentukan awak nak letak tolak ataupun awak nak letak tambah. Boleh? Okay? Alright. Kenapalah dulu tak ada macam ni kan? Saya pun rasa benda yang sama. Time saya dulu belajar pun tak ada live TikTok macam ni. Okay? Form 1 umur 21 korang ni. Okay. So sekarang ni, guys, nak letak tambah ke nak letak tolak kat depan ni? Okay, nak letak tambah ke nak tolak-tolak? Thank you so much. Dah 10k dah. Okay, cuba lagi 20k pula. Okay, ada orang kata tambah, Cherry kata tambah, Adam kata tolak. Mari kita tunjukkan kat awak apa maksud saya pilih tambah atau tolak. Okay, contoh kalau saya letak tambah, saya letak tolak kat depan. Okay, ada orang kata teacher letak tolak. Okay, saya nak awak fokus dekat Y tau. Okay, so jom kita tengok kat sini. Okay, so saya letak Okay, fokus kita ambil ni negatif Y. Okay, lepas tu saya ambil tolak positif Y. Okay, positif Y. Okay, jom kita tengok jadi tak dia kosong guys. So ni negatif Y, negatif positif akan jadi negatif Y. Okay, jadi tak kosong tu guys. Jadi tak kosong. Cuba masukkan dalam kalkulator. Negatif 1 tolak 1. Jadi tak kosong? Jadi ke tidak kosong guys? Negatif 1 tolak 1. Jadi kosong? Mana ada negatif 1 tolak 1 jadi berapa? Jadi negatif 1 tolak 1 jadi negatif 2 kan? Tak jadi kosong tu. Tak jadi kosong. Jadi negatif 2. Kita nak hapus dia, maksudnya kita nak jadikan dia kosong. So sekarang ni salah lah bila awak cakap awak kena letak tolak, awak salah tu. So kita buang kita buang dia. Okay, jom kita tengok. Cuba kalau kita letak depan ni tambah pula. Kita cuba tambah. Afif ni. Okay, macam mana ni Afif? Dah pre-U ni Afif. So, jom tengok kat sini. So, kita letak negatif Y. Okay, tambah. Okay, positif Y. Okay, you guys jangan serabut tau. Saya ambil macam ni je. Negatif Y tambah positif Y. Macam gitu je. Okay, janganlah pening. Saya ambil soalan paling simple je ni. So, kita letak tambah. Kita cuba kita letak tambah kat sini. So, jom kita tengok. So, dekat sini akan jadi negatif Y tambah Y. Guys, jadi tak kosong? Negatif 1 tambah 1. Jadi tak kosong? Jadi tak kosong? Jadi kosong. So, maksudnya betul lah kita letak tambah kat depan. Betul tak? So, maksudnya kena letak tambah dekat depan. You guys okay setakat ni? Okay, kita dah boleh cancel dah kita punya Y. Okay, dia dah jadi kosong dah. Okay, kalau clear boleh tak saya dapatkan C dekat chat? Boleh saya move on ke seterusnya? Okay, you guys okay? Boleh saya move on? Boleh? Okay, alright. So, jom Adam kita sambung. Clear? Okay, jom Afif kita sambung. Okay, sekarang ni bila awak dia dah jadi kosong, maksudnya kita dah hapus tau. So, ni kita dah hapus dia, Dah jadi kosong, kita hapuskan dia, boleh? Okay, semua okay? So, sekarang ni apa yang tinggal? X masih ada, 3X masih ada, 1 masih ada, 11 masih ada. So, kita kena teruskan perjalanan kita ni. Okay, kita nak cari X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. So, jom kita sambung. So, sekarang ni, kita ambil ni, 1X, okay, tambah 3X. Semua orang boleh follow Usually dekat sini, student akan macam, mana teacher ambil tu? Saya ambil daripada situ je, saya salin balik je. Okay, sama dengan apa? Tolong saya, kalau awak boleh follow saya, beritahu saya. Sekarang ni sambung sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan apa guys? Sama dengan? Yes. Bukan. Maksud saya tak settle lagi tu. Ni. 1 tambah 11. Jangan lupa. Tapi tu ada lagi 1 tambah 11. Betul lah tu 4X. Tapi sebelah kanan tu. Okay. Ambil. Salin balik je. Follow je. Okay. Kita follow je. So now. Dah boleh settlekan ke? Dah. Ini X. Okay. Ini X. Ini X. So jadi sama huruf. Boleh tambah. So dia akan jadi 4X sama dengan 1 campur 11. Kita akan dapat sama dengan 12. Betul tak? Kan? Okay. Guys. Sekarang ni nak buat apa ni?
4x sama dengan 12. Kita nak cari x. X sama dengan berapa? X sama dengan berapa guys? X sama dengan berapa? Macam mana nak cari X? Betul Clean, dapat 3. Betul Adam, 3. A1 betul. So kalau pindah jadi berapa A1? Jadi berapa tu? Okay, dia macam ni tau. Saya bagi awak basic dia. 4X ni sebenarnya adalah 4 darab X sama dengan 12. Okay, kalau kita nak tinggalkan X tu sorang-sorang, kita bawa 4 ke sebelah. Kalau sebelah dia dekat sebelah tu dia adalah darab, bawa pergi sebelah dia akan jadi bahagi. 12 bagi 4, so samalah dengan 3. Rindunya Admas? Ya, rindukan roti bakar kan? Ya, so 12 bagi 4 dapat sama dengan 3. Itu basic dia, tapi sebenarnya not everything you boleh kena guna calculator tau. Awak boleh congak je sebenarnya. Jom saya tunjukkan kat awak macam nak congak 4x kan sama dengan 4 darab x sama dengan 12 kan. X tu time awak sekolah rendah sebenarnya adalah kotak. Unknown. 4 darab berapa sama dengan 12? Nak partial fraction boleh broski. Tapi takut. Saya punya TikTok ni adalah sebenarnya sekolah rendah punya. Yang follow saya ramai sekolah rendah, sekolah menengah. Kalau saya buat partial fraction, terkejut pula orang. Okay. So guys, 4 darab berapa sama dengan 12? Awak boleh congak je. Oh, dalam kotak ni mestilah 3. So, X adalah sama dengan 3. There you go. Awak dah dapat dah X sama dengan 3. Nampak? Okay, so X adalah sama dengan 3. So, you guys okay? You dah dapat markah dah kat sini. Maybe dapat 2, I'm not sure. Pemarkahan dia macam ni sekarang. So, kita dah dapat dah X adalah sama dengan 3. Dan okay, so jadi guys, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Kita tak settle lagi tau guys. Kita tak settle lagi. Kita tak settle lagi sebenarnya. Kenapa? Kita baru dapat X kan? Soalan kata, kalau soalan kata selesaikan, maksudnya dia suruh cari X, dia suruh cari Y. Okay, so sekarang ni awak baru dapat X. Betul tak? Kan? Ya betul broski, betul Nutella. Kita baru dapat X. So now you kena cari dia punya Y pula. Sekarang ni macam mana nak cari Y dia guys? Boleh tak beritahu saya? Macam mana Fatah? Macam mana Arisa kita nak cari Y? How? Okay. Macam mana? Sub. Betul. Sekarang ni awak dah tahu dah X sama dengan 3 kan? Nampak tak dekat atas ni? Initially awak kan ada satu persamaan yang pertama, kita ada persamaan yang kedua, betul tak? Kan? Okay, awak bagi tahu saya, awak nak guna persamaan pertama ke nak guna persamaan kedua guys? Nak guna persamaan pertama ke persamaan kedua? Faham dah, alhamdulillah. Awak nak guna persamaan pertama ke kedua? Cuba vote dekat chat. Awak nak guna persamaan pertama ke kedua? Persamaan satu lagi senang, betul Nutella? Sebenarnya awak boleh guna persamaan pertama, awak boleh guna persamaan kedua. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Okay, dua-dua boleh. Tapi awak kena tengok mana persamaan paling simple. Bagi saya persamaan paling simple adalah yang pertama ni, X tolak Y sama dengan 1. Betul tak? So saya akan ambil persamaan yang pertama, X tolak Y sama dengan 1. Okay, so jadi persamaan pertama tadi, X tolak Y sama dengan 1. Tadi kan awak baru je dapat yang X awak adalah sama dengan 3 kan? So bila X awak sama dengan 3, okay, tak awak bawa masukkan je lah dekat tempat X ni. X awak kan sama dengan 3. So jadi dekat sini, gantikan X tu dia jadi 3 tolak Y sama dengan 1. Guys, boleh tak congakkan untuk saya Y tu sama dengan berapa? Macam saya cakap tadi kan, Y tu adalah unknown, kotak. 3 tolak berapa sama dengan 1? You guys kan, semua benda nak guna calculator tau. Awak boleh congak je, 3 tolak berapa sama dengan 1? Of course lah, Y kita sama dengan 2. There you go. So sekarang ni X kita simpulkan kat bawah ni. X kita adalah sama dengan 3, Y kita adalah sama dengan 2. Macam tu. Dah dapat 4 markah. Tak silap saya ni 4 markah ni soalan ni. Okay. So awak akan dapat X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Okay. Kalau dalam ni ada form 1 sampai form 5, awak boleh follow. Awak boleh tekan follow button tu. Okay. So that if saya buat lagi live macam ni untuk basic form 1 sampai form 5, you bolehlah dapat manfaat. Okay. Thank you, Chelin ku sayang. Okay, so jadi sekarang ni faham Okay. Nak matrik songsang pula. Alamak, ada orang ni dia show off dia nak follow boleh Afif. Follow lah Afif ni. Okay. Alright, so now kita dah settle untuk yang pertama ni. Okay. Do you guys nak lagi soalan? You guys nak soalan lagi tak? You guys nak soalan lagi tak?
Senang je. Oh, tahulah dah habis sekolah. Okay, dia nak flex pula. Okay. Okay, nak lagi. 24 pun dah follow. Yay. Okay. Partial fraction. Korang ni show off lah. Ni untuk form 1 saya form 5 lah. Apa pula? Baru form 4. Serius lah baru form 4. Okay. Ketaksamaan linear. Nak ketaksamaan linear pula. Mana lah ketaksamaan linear. Saya tak nak lagi sama linear. Saya nak buat persamaan linear je. Okay. So jom guys. Kita pergi kepada. Mana pergi saya punya. Oh ni dia. Okay. Guys. Pasal insurance pula. Menarik juga kan. Insurance form 3. Insurance form 5 kan. Topik insurance tu best lah. Senang lah. Korang nak insurance ke? Kalau korang dalam ni form 4, form 5 nak pas topik insurance, boleh je. Awak follow dulu saya punya TikTok ni. Okay. Okay. And then nanti kita usahakan. Okay. Kita buat insurance. InsyaAllah. Okay. Alright. Okay. Form 5 ke? Awak form 5 seseorang. Okay. So now saya nak pergi kepada soalan yang kedua. Okay. Saya nak bagi soalan yang mencabar sikit. You guys okay? Ke masih nak senang? You guys nak mencabar ke ataupun you guys masih nak senang? Nak mencabar ke nak senang? Okay. Cuba vote dekat chat. Nak lab list pula? Aduh, poyo betul lah. Okay. Nak mencabar? Basic je lah. Saya form 1 umur tu tapi tak reti sangat. Nak mencabar sikit. Bagi paling susah. Paling susah? Syasha. Seriously Syasha? Syasha nak paling susah? Nak mencabar? Boleh. Jom kita bagi awak mencabar sikit. Okay. 3x. Okay. Tambahkan dengan 2y sama dengan 2. Okay. 5x. Okay. Tambahkan dengan 3y sama dengan 4. Okay, so jadi inilah dia soalan dia. Okay, jom kita tengok. Okay, jom mencabar. Saya nak asah balik otak saya. Saya sukalah Kadisa wedding ni. Form apa? Okay, sekarang ni guys. Jom guys. Kita tengok kat sini. 3x tambah 2y sama dengan 2. So soalan dia akan cakap apa? Dia akan cakap selesaikan. Okay, dia akan cakap selesaikan or dia akan cakap solve kat situ. Okay, selesaikan ataupun solve. 12 dah ni tak bagus belajar saya malam. Depends. Betul. Kalau daripada pagi tadi dah belajar, kenalah tidur. Tapi kalau dah tidur lama, depends. Okay. So selesaikan. So kita nak cari x sama dengan berapa, y sama dengan berapa. Betul tak? Kan? Okay. Sekarang ni saya nak beritahu awak. Tadi kita dah vote. Kita nak guna kaedah apa tadi guys? Kita nak guna kaedah hapus kan? Kita nak guna kaedah hapus. Sekarang ni bagi tahu saya. Awak nak hapuskan x ke awak nak hapuskan y? Awak nak hapuskan x ke awak nak hapuskan y guys? Awak nak hapuskan x ke nak hapuskan y? Cuba bagi tahu saya. Sekejap guys. Apa hal ni? Okay. Awak nak hapuskan x ke nak hapuskan y? Okay, ada orang kata nak hapuskan x dulu, ada orang kata nak hapuskan y dulu. Mana satu ni? X ke? Awak nak x ke nak y? Okay, ramai kata nak hapuskan x. Okay, tadi kan awak ingat tak tadi kita buat soalan tadi kan? Saya ajar awak yang kalau awak nak hapuskan, awak kena, kalau nak senang, awak tengok nombor yang sama. Tadi kita pilih untuk hapuskan y sebab y tu nombor dia sama kan? 1, 1. Kan? X tu 1, 3. So jadinya apa? Jadinya kita pilih y. Tapi sekarang ni kan, Adam jangan pelik-pelik, saya block awak. Okay, sekarang ni guys, cuba tengok x. X awak tak sama. X awak 3, 5. Y awak 2, 3. Betul tak? Kan? So tak sama. So macam mana guys? X tak sama. Y tak sama. Thank you so much A1. Kita samakan lah. Okay. So sekarang ni contohlah. Kalau saya pilih untuk hapuskan Y. Contoh saya pilih untuk hapuskan Y. So sekarang ni saya kena fikir. Macam mana saya nak samakan 2 dengan 3 So, awak kena hafal sifir awak. Okay? Awak kena ingat sifir awak. 2 dengan 3 boleh jadi nombor apa yang sama? Of course, apa yang paling kecil? Apa yang paling kecil? 6 kan? Betul tak? 2 boleh jadi 12, 3 pun boleh jadi 12. Tapi kita nak pilih nombor yang paling kecil, 6. Kan? So jadi sekarang ni, goal kita, ingat kita punya objektif, kita punya goal adalah, kita nak jadikan Y tu 6. Kita nak samakan dia supaya kita boleh hapuskan dia. Okay, in order untuk hapuskan, kena jadi sama dulu. So sekarang ni kan guys, kalau nak samakan, all you need to do adalah yang ini. Okay, kita nak darabkan dengan apa? Darabkan dengan berapa guys? Yang ni kita nak darabkan dengan apa? Kita darabkan dengan
3. Pandai. Kita darabkan dengan 3. Okay, this one pula. Nak jadikan 6. 3Y tu nak jadi 6. Darab berapa? 3Y ni nak jadi 6. Darab apa? Darab 2. Thank you so much, Dot. Darabkan dengan 2. Okay, so jadi sekarang ni ingat awak tak boleh darab ni je darab 3. Tak boleh ni je darab 2. Awak semua kena darabkan dengan nombor yang sama. Okay, so jom kita buat soalan ni. Okay, 3 darab 3, 9X tambahkan dengan 6Y sama dengan 6. Okay, so saya dah settlekan darab yang ni dan ini dah settle saya darab. Okay, yang ni pula. Yang bawah tu pula. Okay, 5X darab 2 jadi 10X. Tambahkan dengan 6Y sama dengan 8. There you go. Okay, boleh? Alright. So now, kita dah ada persamaan yang baru dah. Y tu dah jadi sama dengan, apa kita panggil? Y tu dah jadi sama dengan, apa saya cakap ni? Y tu dah sama dah nombor dia. Okay. Alright. So sekarang ni kan, everyone. Okay. Boleh tak kita nak hapuskan Y sekarang? Dah boleh ke? Dah boleh kan? Okay. So kalau kita nak hapuskan Y, kita fokus kat Y. Kita nak hapuskan Y. Kita nak letak tambah ke nak letak tolak kat depan? Nak letak tambah ke nak letak tolak kat depan, guys? You nak letak tambah ke nak letak tolak? Ini sebenarnya kita boleh nampak dah. Kita letak Y lah. Sebab positif 6, okay, Y, tolak 6Y kan jadi kosong. So kita dah boleh hapus. Boleh repeat SPM ni bila masuk poli, umur dah baru faham. Tak apa, it's okay. As long as we're breathing, kita masih hidup lagi, selagi tu kita boleh belajar. Okay? Jangan risau, don't worry. So kita letak tolak. So bila dah letak tolak kan kat tepi ni saya letak, okay, positif 6 tolak 6Y sama dengan kosong kan. So kita boleh potong ni, kita boleh potong ni. Done. Okay? Alright. So now, jom kita settlekan kat sini, guys. Okay, kita ambil kat atas, follow je. 9X tolak 10X sama dengan 6 tolak 8. Saya ambil je tau, guys, kat sini. Okay, 9 tolak 10. 6 tolak 8. Macam tu je. Okay, layan je dia. Boleh? Okay, rindunya belajar maths. Saya rindu nak belajar maths. Sekarang saya kena ajar maths pula. Okay, kenapa tak samakan je Y tu? Nak samakan Y? Kita dah samakan dah tu. Dah tolak dah habis dah. Macam tu je. Okay. So 9 tolak 10 you akan dapat sama dengan berapa? Okay, 9 tolak 10. Okay. 9 tolak 10 kita akan dapat sama dengan negatif 1X. Betul? Okay. 6 tolak 8 sama dengan negatif 2. Gitu. Okay. Alright. So sekarang ni jawapan akhir dia apa? Okay, awak nampak tak kat sini kan dia dah jadi negatif X sama dengan negatif 2 tau. Macam mana? Kita bukan nak cari negatif X. Kita nak cari X. You guys tengok kat atas ni Kalau dia kata selesaikan, maksudnya dia nak X sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? So kalau ada negatif kat depan tu, kena hilangkan dia. So macam mana nak hilangkan dia? Okay, macam nak hilangkan dia? Okay, kalau sini negatif kan, dan saya nak jadikan dia positif. Yang belah kanan dia tu, simbol dia akan bertukar. Kalau kat sini dia negatif, dia akan jadi positif. Jadi 2. Okay, kalau dekat sini dia positif, dia akan jadi negatif. Macam itulah. Okay, alright. So jadi, yelah pindah sebelah ke apa ke tak kisah. Okay, kalau saya simpelkan kat sini. Kalau you nak buang simbol negatif tu, yang kat sebelah kanan dia tu akan bertukar simbol. Okay, so dia akan jadi 2. Macam tu je lah. Okay, alright. Okay, alright. So now kita dah dapat dah X adalah sama dengan 2. Dan, okay. Alright, so jadi dah settle ke belum, guys? Adakah dah settle Kadisa? Dah settle ke belum Fan? Dah settle ke belum Muaz? Dah settle ke belum siapa nama itu? Rais. Saya main sebut je nama kan. Okay, rasa terkejut tak saya sebut nama? Okay, belum lagi. Iya, sebabnya apa? Sebabnya kita belum dapat, kita baru dapat X sama dengan 2. Kan dia kata selesaikan. Selesaikan maksudnya dia nak dua huruf tu. Kalau ada M dengan N, dia nak M sama dengan berapa? N sama dengan berapa? Kalau dia nak Y, Y sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Boleh? Okay. So sekarang ni. Okay. Annoying lah someone ni. Boleh tak awak senyap sebelum saya remove awak? Nampak tak? Saya dah malas nak tapis-tapis. Okay. Alright. So jom. Kita cari Y pula. Guys, kita ada 4 persamaan dekat sini tau.
Kita ada persamaan pertama, kita ada persamaan kedua, kita ada persamaan ketiga, kita ada persamaan yang keempat. Awak nak masukkan X tu dekat persamaan yang keberapa? Awak nak persamaan yang pertama, kedua, ketiga ataupun yang keempat? Nak masuk persamaan pertama, kedua, ketiga, keempat. Pilih guys. Semua boleh. Nak masuk pertama boleh, nak masuk yang kedua boleh, nak masuk yang ketiga boleh, keempat pun boleh. Tapi awak sebenarnya mana paling senang? Mana paling senang? Mana paling senang? Sebenarnya jangan ambil persamaan ketiga dan keempat sebab dia dah jadi complicated tu, nombor dia dah besar. Awak pilih either persamaan pertama ataupun kedua, okay? Boleh? Alright? Okay, so jadi kalau saya akan pilih persamaan yang pertama. Boleh? Okay? Kedua pun boleh. Asalkan jangan ambil yang dah evolve yang dah jadi lain, yang dah jadi besar tu. So sekarang ni saya nak guna persamaan yang pertama. Okay, saya nak ambil persamaan yang pertama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita ambil persamaan yang pertama. Okay, so dekat sini persamaan pertama saya 3x tambah 2y sama dengan 2 dan saya dah dapat dah x adalah sama dengan 2. Okay, so x adalah sama dengan 2. So now, jom kita masukkan x sama dengan 2 dekat dalam kita punya x. Okay, alright, so jom kita masukkan. Okay, 3, x kita 2 tambahkan dengan 2y sama dengan 2. Okay, kenapalah trial tak easy macam ni? Kenapa x3, kenapa darab 3, kenapa darab 2? Oh, awak tertinggal ni. Saya rasa awak baru masuk ni. Sebab tadi kita nak samakan y tu, nombor dia. Sebab itulah kita darab 3, darab 2. Okay, boleh? Awak terlambat ni, okay? Alright, it's okay, it's fine. So, jom kita buat kat sini. So, 3 darab 2 sama dengan 6, tambahkan dengan 2y sama dengan 2. Dekat situ, boleh. Rindu zaman sekolah. Ya, saya pun rindu zaman sekolah. Saya tak nak jadi cikgu. Okay, so jom. 6 tambah 2y sama dengan 2. This one kita tak boleh nak congak macam tadi. This one kita kena pindah-pindah. Thank you tau yang tolong do the best tu. Sometimes ada soalan yang saya tak boleh nak tolong. Thank you so much tau korang tolong jawabkan untuk on behalf of me. Okay, boleh? Alright, okay, sekejap guys. Okay, saya dah block someone tu. Bitter betul, kita tak suka lah orang bitter-bitter dekat dalam kelas saya ni. Saya dah block dia. Saya first time block orang tau, saya macam bitter betul. Okay, kita ni relax-relax je kat sini kan. Nak bitter-bitter. Masalahnya, kalau saya rasa kelakar lah. Okay, sebab saya kan jenis yang kalau saya tak suka, saya akan scroll je tau. Tak adanya saya nak stay lama-lama. Saya akan scroll je. saya rasa kelakar sebab dia guna ini energy dia untuk stay dan komen. Yeah, whatever lah. Okay, jom. So, jom. Sekarang ni, kalau ada sesiapa yang tak tahu macam nak cari y, dia macam ni. Awak fikir macam ni, goal kita nak cari y sama dengan berapa. Kita nak y tu single je. So anything yang ada kat belah kiri ke, belah kanan ke, kita pindahlah ke sebelah, boleh? Okay? Guys, saya dah block dia guys. So jadi you guys janganlah. You guys kena save energy you guys, okay? Boleh? Okay, saya faham. Relax je. Boleh? Okay? So now, kita nak tinggalkan y sorang-sorang. So 6 ni saya akan bawa pergi sebelah dululah. Boleh? So dia akan jadi 2y sama dengan 2 tolak 6. Ada tak siapa-siapa dekat sini yang tak tahu kenapa jadi tolak 6 pula teacher? Ada tak siapa-siapa yang tak okey? Bagi tahu saya, okay? So 2 tolak 6 adalah sama dengan negatif 4. You gunalah calculator. You nak congak pun boleh, nak guna calculator pun boleh. Kalau saya suka kalau student saya train diri untuk congak tau. Okay, sebab kenapa tak nak congak? Awak fikir macam ni Kalau, okay, saya ajar awak macam nak congak 2 tolak 6. Awak bayangkan awak ada RM2. Awak nak tolak tu maksudnya beli barang lah. Awak nak bayar barang. Awak ada RM2. Awak nak bayar barang harga RM6. Berapa duit awak tak cukup? Duit awak tak cukup RM4 lah kan? Betul tak? Negatif kat depan tu sebab tak cukup duit. So negatif 4 lah. Okay? So jangan semua benda nak tekan calculator guys. Nanti sampai form 5 awak lambat.
Sebab sikit-sikit nak tekan kalkulator, sikit-sikit nak tekan kalkulator. Okay, saya darjah 6 boleh join tak? Boleh, kamu nanya, tak ada masalah. Boleh je join. Okay, so 2y adalah sama dengan negatif 4. So 2y ni sebenarnya adalah 2 darab y adalah sama dengan negatif 4 tau. So 2 darab berapa sama dengan negatif 4? 2 darab berapa sama dengan negatif 4 guys? 2 darab berapa sama dengan negatif 4? Yes, 2 darab y adalah sama dengan negatif 2 lah. Okay, boleh? Okay, kalau ada orang tak boleh congak, tak apa. Awak bawa lah pergi sebelah ke sini. So, dia adalah y sama dengan negatif 4 bahagi 2. So, tekan kita, awak dapat negatif 2. Boleh? Okay, bahagi. Betul. Thank you so much, Dot. Okay, iya. Sebab bila pandah jadi bahagi. Okay, boleh. Okay, so jadi settle. So, y adalah sama dengan negatif 2. Done. There you go. Okay, so jadi guys, kalau jawab soalan ni kan, boleh tak awak senangkan kerja cikgu awak? Boleh tak awak senangkan pemeriksa awak? Last kali, okay, awak letaklah x adalah sama dengan 2, y adalah sama dengan negatif 2. Okay, senangkan. Okay, alright. So, jadi dah settle untuk soalan kedua. Kita baru belajar 30 minit tapi kita dah buat 2 soalan. Okay, tapi kan guys, janganlah dekat dalam exam awak buat awak buat satu soalan 15 minit pula. Okay, Assalamualaikum cikgu, ada ajar Maths Form 3 tak? I'm so sorry, I tak ajar Maths Form 3. Okay, for now. Ingat dah lama rupanya baru start. Ya, betul, baru start. Baru 30 minit. You guys nak lagi ke soalan persamaan serentak ni? Kita dah buat satu soalan. Okay, satu soalan. Kita dah buat 2 soalan. So, next kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Form 5 ajar tak? Sorry, saya tak ajar Form 5 for now. Tahun ni saya tak ajar Form 5. Saya ajar darjah 4 sampai tingkatan 1 tahun ni. Tahun depan saya tak sure. Maybe ada Form 2, Form 3. Okay. Okay, teacher ajar transformasi betul. Nak, alah, benda-benda teknikal ni malam-malam ni malas lah. Boleh tak kita cerita je malam ni? Okay. Guys, actually kan, hari ni, dah pukul 12 Hari ni birthday saya sebenarnya guys. Hari ni birthday saya. Saya baru teringat. Oh, thank you. Yeah, today is my birthday, 7/10. Rajinnya mengajar sampai malam, ya. Yeah. Thank you guys. Yeah, today is my birthday actually. Okay. Alright. Okay, nak present. Boleh tak nak present? Boleh tak nak present? Saya nak 30k like. Okay, alright. Berapa tahun lah? Jangan tanya umur. Okay, boleh ajar domain and range. Domain and range senang je. Domain tu adalah belah kiri, domain belah kanan. Tiba. Nanti kita buat, okay? Oh, rupanya kalau malam-malam ni banyak form 1, form 5 Faham. Okay. Oh, thank you Ewan bagi present. Thank you Noah. Okay. Alright, so now saya rasa kita boleh end kot sebab rasanya macam ramai dah nak tidur ni kan? Betul tak? Saya rasa ramai dah nak tidur ni kan? So jadi rasanya bolehlah kita stop kot kan? Sikit-sikit dah lah. Lia, saya nak tidur. Ya, kami kan burung hantu. Azika, hai. Okay, saya rasa kan saya nak buat satu lagi soalan lah. Segar lagi. Satu lagi soalan lah pasal saya nak tidur. Lah, tunggu 30k like. Lupa pula. Okay, jom kita buat satu lagi soalan, jom. Sama-sama. Saya nak buat soalan, sama juga, soalan persamaan serentak. Saya nak buat... baru masuk. Milo ni lambat lah. Dah lah tak follow. Tiba marah orang pula kan. Awak nak soalan yang susah sikit tak? Mari saya bagi awak soalan susah sikit. Kita letak negatif 2x tolak 5y sama dengan negatif 16. 3x tolakkan dengan y sama dengan 7. Okay, sama dengan 7. Teacher tutor full time memang ada ajar kat school. Kalau boleh tanya, Amir, saya bukan cikgu sekolah. Saya tutor online. Saya mengajar dekat MC Plus dan saya ada kelas private saya juga. Okay. Alright, so jom. Soalan terakhir sebelum saya tidur. Birthday girl nak tidur lah guys. Birthday girl nak tidur lah. Esok birthday girl. Kalau dalam ni ada form darjah 5, darjah 6, esok saya ada live dekat MC Plus tau. Okay. Nanti saya follow sampai hati kita nak follow. Okay, sekarang ni. Kita ada persamaan yang pertama, kita ada persamaan yang kedua. Usually kalau soalan ni dia akan cakap apa? Dia akan cakap solve.
Okay, dia akan cakap selesaikan. So, bila dia kata solve ataupun bila dia kata selesaikan, maksudnya dia suruh kita cari X sama dengan berapa ataupun Y sama dengan berapa. Masli recruitment kata nak buat, jom. Let's go. Okay. Teacher, dah tak nampak lah. Kenapa saya tak boleh nampak chat ni? Okay, jom. Sekarang ni saya nak buat soalan ni. Guys, bagi tahu saya, awak nak hapuskan, kita nak guna kaedah hapus tau. Kita nak guna kaedah hapus. Awak mana lagi senang nak hapus Nak hapus X ke nak hapus Y? Cuba beritahu saya. Teacher boleh ajar admaths tak? Tak. Malah ajar admaths. Guys, mana lagi senang? Hapus X ke hapus Y? Hapus Y. Betul. Lagi senang sebenarnya hapus Y. Kenapa? Cuba awak tengok X kita tak sama nombor dia 2, 3. Kalau saya nak samakan, saya ajar awak untuk tengok. Kalau X nombor awak 2 dengan 3, awak boleh samakan dia jadi 6, betul tak? Kalau awak nak samakan dia jadi 6, semua kena darab, betul tak? Tapi cuba awak tengok Y awak. Y awak, satu adalah 5, satu lagi 1. Dua-dua nombor ni boleh jadi berapa? Cuba beritahu saya. Kita nak potong ni. Kita nak samakan nombor dia. Dua-dua nombor ni boleh jadi 5, betul tak? Kan? Dan bila saya kata 5 dengan 1 tu boleh jadi 5, atas ni perlu tak kita tukar jadi lagi 5? Jadi 5. Tak payah. Dia dah jadi 5 dah. Kenapa nak tukar lagi? So awak kena pandai pilih. Sebab kalau awak, dua-dua pun betul. Nak tukar X betul, nak tukar Y pun betul. Tapi awak kena fikir work smart. Mana nombor yang, tak payah nombor tu. Macam ni, mana yang kalau hapuskan, nombor dia tak jadi besar sangat. Okay? So sekarang ni, kita dah pilih, kita semua sebulat suara nak tukarkan Y. Betul tak? Kan? Kita nak tukarkan Y. Boleh? Kita nak buang Y, kita nak tukarkan Y. So, are you guys with me? Boleh kita sambung sekarang? Kita setuju tak? Kita setuju tak nak ni? Guys, kita setuju tak nak hapuskan Y? Setuju tak? Setuju Okay, so sekarang ni, semua nombor dekat bawah ni, saya akan darabkan dia dengan 5. Kenapa? Sebab saya nak samakan Y tu jadi 5. So, jadi atas ni saya tak payah buat apa-apa. So, dia akan jadi negatif 2X tolak 5Y sama dengan negatif 16. Saya salin balik. Okay. Thank you guys. Dah 30k dah. Thank you so much. It's cool lah korang. Thank you lah korang. Okay. Boleh tak birthday girl nak request 50k? Okay, so jom next. Okay, bawah ni pula. Okay, darab 3 darab 2 jadi 6x. Negatif 1 darab 5 jadi negatif 5y. 7 darab 5 jadi 35. Okay, dah. Okay, alright. Habiskan soalan dulu. Okay, sekarang ni guys, saya nak tanya. So, jadi Y kita tengok. Kita nak hapuskan Y. So, Y kita kena sama nombor dia. So, sekarang nombor kita dah sama kan? Atas 5, bawah pun 5. So, jadi kita dah boleh settlekan dia. Kita dah boleh hapuskan dia. Sekarang ni, kita fokus balik. Kita nak hapuskan Y. Bila teacher kata hapuskan Y, maksudnya kita nak jadikan Y tu sama dengan kosong. So, guys, depan ni nak letak tambah ke nak letak tolak? Nak letak tambah ke nak letak tolak? Awak nak letak tambah ataupun awak nak letak tolak? Awak nak letak tambah ke awak nak letak tolak? Salah teacher, salah apa? Apa saya salah? Oh, ya Allah. Masya Allah, apa saya buat ni? Masya Allah, depan ni. Sorry. 3 darab 5, 15. Sorry. Masya Allah, sorry. 15. Okay, 15. Sorry, thank you so much Sarah. Thank you Is. Okay, alright. Jangan lupa jaga badan. Thank you. Sekarang ni saya nak tanya semua orang. Nak letak tolak ke nak letak tambah? Letak tambah? Okay, cuba kalau saya letak tambah kat depan saya letak tambah. Okay, fokus dekat sini je guys. Fokus kat sini dulu. Negatif 5y. Saya ambil balik Negatif 5y. Okay, tambah. Okay, negatif 5y. Okay, jom tengok saya guna tambah tau. So, negatif 5y. Tambah tolak. Positif negatif jadi negatif 5y. Cubalah tekan kalkulator sekejap. Negatif 5 tolak 5 dapat tak sama dengan kosong? Dapat tak sama dengan kosong? Kosong ke tidak? 10 kan? Dia jadi negatif 10. Tak dapat.
Negatif 5 tolak 5. Kau bayangkan macam ni. Negatif 5, awak ada hutang RM5. Negatif 5. Awak hutang lagi RM5. Bukan jadi kosong hutang awak. Jadi bertambah hutang awak jadi negatif 10. So jadi dekat sini, kalau awak kata awak letak tambah, salah. Patutnya kat depan ni awak kena letak tolak. Betul tak betul? Betul tak betul? Patutnya tolak guys kat depan tu, bukan tambah. So jom kita try. Saya tunjukkan dari sekali. Kita ambil negatif 5y tolak negatif 5y. Tengok dapat kosong ke tak? So dia akan jadi negatif 5y. Negatif-negatif jadi positif 5y. So jadi tak kosong? Jadi tak kosong? Awak ada hutang RM5. Awak bayar balik RM5. So jadi kosong tak hutang awak? Jadi kosong tak? Jadi kosong. So bila dah jadi kosong tu maksudnya kita dah boleh cancel out dia. Dah boleh cancel out. So saya cancel out macam ni. Boleh? Okay. So kita dah boleh cancel out. Boleh faham Okay. So setakat ni semua orang masih follow saya ke? Masih follow saya ke? Boleh kita teruskan? So kita dah hapuskan y. Kita dah boleh settlekan. Sekarang ni ambil je. Layankan je. Negatif 2. Negatif 2x. Tolak. Ambil 15x. Tolak 15x. Lepas tu apa? Tolong saya sekejap. Saya nak tengok you guys masih follow saya lagi ke tak. Okay, lepas tu saya dah ambil negatif 2x tolak 15x. Sekarang dia jadi berapa? So apa lagi? Ya betul, ambil ni pula. Thank you so much Lia. Thank you so much Teh Ais. Negatif 16 tolak 35. Macam tu. Boleh? Okay, boleh? Okay, so now awak nampak tak kat sini, sini x, sini x. So jadi huruf dia sama kan? So kalau huruf dia sama, kita dah boleh settlekan belum? Dah. So negatif 2 tolak 15 sama dengan berapa? Negatif 2 tolak 15 adalah sama dengan, thank you, negatif 17x sama dengan negatif 16 tolak 35. Guys, tekan calculator. Ada hutang RM16, hutang lagi RM35. Ini tingkatan 2 kan? Ini sebenarnya tingkatan 1 punya basic. Tapi, ini tingkatan 1 punya soalan. Tapi, you akan guna sampai form 5. Okay? Jadi berapa? Yes, negatif 51. Okay? So now, macam mana saya nak cari x? Macam mana saya nak cari x guys? Ini adalah negatif 17 darab x. Sama dengan negatif 51. Ya, betul pindah. Kalau nak tinggalkan x sorang-sorang, negatif 17 bawa pergi sebelah, dia akan jadi negatif 51 bahagi negatif 17. Okay, settlekan. Apa jawapan dia? Negatif 51 bahagi negatif 17. Ya, betul. Akuan. Saya suka Akuan cakap bawa lari. Bawa lari ke sebelah. So, apa jawapan dia? Jawapan dia sama dengan? Ya, x adalah sama dengan 3. There you go. Dah dapat 2 markah pertama. X adalah sama dengan 3. Okay, so jadi sekarang ni apa kita kena buat? Thank you so much Nur Syahia Azma. Okay, so sekarang guys, apa kita kena buat? Kita dah dapat dah X adalah sama dengan 3. So sekarang ni kita kena cari Y pula. Betul. Kita kena cari Y. Okay, bagi tahu saya, awak nak guna persamaan yang mana? Awak nak guna persamaan pertama, kedua, ketiga atau yang keempat? Awak nak guna persamaan yang ke mana guys? Yang mana guys? Cuba beritahu saya. Awak nak guna persamaan yang mana? Rozaini kata nak persamaan yang kedua. Jawapan dia awak boleh guna persamaan pertama, kedua, ketiga semua boleh. Tapi awak kena pilih persamaan yang simple. Janganlah ambil yang dah transform tu, yang dah kena darab tu, nombor-nombor dia besar. Pilih nombor yang kecil. So jadi kalau saya akan ambil yang kedua. Okay? So sekarang ni saya ambil dia sekejap. Saya ambil dia sekejap. Kita ambil ni. Sekejap. Ambil ni sekejap. Kita copy dia. Kita letak bawah. There you go. Okay, kita ambil persamaan ni. So bila x kita adalah sama dengan 3. So jom kita masukkan 3 dekat dalam nak. Okay, kita masukkan 3 dekat dalam. So dekat sini 3. X kita sama dengan 3 kan? Masukkan 3. Tolakkan dengan y sama dengan 7. Okay, boleh? Okay, 3 darab 3 berapa guys? 3 darab 3 sama dengan 9. 9 tolak y sama dengan 7. Boleh tak awak congak? 9 tolak y sama dengan 9 tolak kotak. 9 tolak berapa sama dengan 7?
9 tolak berapa sama dengan 7? Kenapa bahagi pula? Ni tolak ni. 9 tolak berapa sama dengan 7? Ya, boleh congak kan? So, jadi Y kita adalah sama dengan 2. There you go. Y kita adalah sama dengan 2. Tengok, nampak tak guys? Not everything, you kena tekan calculator, you kena pindah-pindah. You boleh congak je. 9 tolak 2 lah sama dengan 7. So, Y tu sama dengan 2. Okay? So, sekarang ni kita dah boleh concludekan dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. So, X kita adalah sama dengan 3. Y kita adalah sama dengan 2. There you go. Awak dah dapat full mark kat sini. Okay? Alright. So, jadi settle lah kita punya soalan. So, kita dah hampir 1 jam dah ni. Tapi saya punya belum 50k lagi. Guys, bagilah saya 50k sebelum saya tidur. Okay? Nak graf pula Ahmad? Alah, saya nak exam kat, cuba buat apa topik form tu. Sekali je request kan. Okay? Nak screenshot? Alamak. Tak, macam nak screenshot? Dia macam dia macam ni saya nak buat main saya tolong awak nak screenshot rasa saya boleh bawa dia ke pergi sini. Okay, kita buat tengah sikit. Okay, and then nak senangkan awak, saya letak step dia. Ni step yang pertama. Okay, ini step yang kedua. Ini step yang ketiga. There you go. You boleh screenshot dah sekarang. Okay. Alright. Done. Okay. Jom. Okay, tengah tap. Thank you guys. Boleh ke saya dapatkan 50k? Okay. Buat cara matrik boleh tapi manual. Slay. Betul slay. Tapi sebenarnya ini form 1 punya. Form 1 kena tunjuk jalan kerja. Diorang tak boleh. Sebenarnya, okay, if I may kan, I share kat you. You boleh buat benda ni masukkan dalam calculator je. Kalau awak ada calculator macam ni kan. Sekejap, saya tunjukkan kat awak. Kalau awak ada calculator macam ni, ataupun any calculator scientific yang 570 ke apa yang awak boleh guna untuk SPM, you boleh guna masuk calculator tahu soalan ni. Ya betul, EQN tu. Cumanya, sekarang ni konteks saya adalah saya tengah ajar form 1 punya jalan kerja. So awak kena tunjuk jalan kerja juga. Kau tak dapat markah. Okay? Fuyo, thank you so much everyone. Dah 50k dah, terbaik. Ni teknik penghapusan, ya betul. Okay? So semua orang dah screenshot dah, saya nak tidur dah ni. Esok saya ada seminar. Saya ada seminar dekat MC Plus, esok dekat live mcplus.my dengan dekat mcplus.3. Okay? So awak boleh tengok dekat story saya, tak silap saya ada repost jadual saya live esok. Okay? Alright, so I think that's all for today. Thank you so much guys sebab lepak dengan saya. Okay, seronok jawab soalan. Seronok kan? Okay. Dah jam 4. Ya Allah, ada orang request suruh buat dah jam 4 pula bila saya nak tidur macam ni. Okay. So, I think that's all for today. Thank you so much everyone. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Take care. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you guys. Assalamualaikum. Bye.